Seorang pemandu e-hailing berdepan detik mencemaskan apabila penumpangnya dipercayai berada di bawah pengaruh alkohol dan bertindak agresif dalam satu kejadian di Damansara, Selangor. Menurut perkongsian video yang tular di media sosial, pemandu terbabit pada awalnya mengambil dua individu sebagai penumpang tanpa sebarang masalah. Pemandu tersebut kemudiannya mengambil keputusan untuk memberhentikan kenderaan di lokasi selamat sebelum meminta bantuan bagi mengendalikan keadaan. Tindakan itu diambil sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan semua pihak terlibat. Individu berkenaan berada di luar kenderaan dalam keadaan tidak stabil sebelum dipercayai beredar dari lokasi kejadian. Namun, situasi berubah apabila salah seorang daripada mereka tiba-tiba bertindak di luar kawalan ketika berada di dalam kenderaan. Individu berkenaan didakwa mengamuk serta merosakkan bahagian dalaman kereta sekaligus menimbulkan ketegangan sepanjang perjalanan. Wow! 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 You langgar salah lancar salah ni. You balik! You balik! Lancar. Macam ni ya, balik. Balik. Balik! You balik! You balik! You mengeluarkan lan show. You balik, you balik, you balik, balik, you balik, berapa salam bos saja. Bantu. Hello. Macam boleh saya bantu? Ya, Encik. Hello, Cik. Terima kasih. Saya ni driver Grab. Lepas tu saya ada terima satu order daripada customer mabuk. Lepas tu dia rosakkan kenderaan saya. Saya berada di Damansara, Bank Rakyat. Okey. So, dia cuba, dia memang hentak kereta saya